is Ahmad Aisyah bin Zamri. My number battery is 02DE25F1016 from DE1D. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Faizal bin Yusof. Matrix number 02DE25F1052 from DE1D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Afzal Haikal bin Asmi. My matric number is 02DE25F1088 from DE1D. Okey, sekarang kita nak calibrate oscilloscope. Yang pertama, masukkan dekat CA1. Ambil crocodile clip dekat bahagian 0.5. Ambil penghujung crocodile clip dekat. Lepas tu onkan. Betulkan position. Tukar CA1 kepada 0.5. Position ni untuk menentukan sama ada atas ataupun bawah. Dan position yang ni untuk ke kiri ke kanan. Dan position yang ni intensity untuk cerah. Okay, pertama kita kena ambil wayar ni, masukkan dekat wayar sini, jadikan dia satu. Okay, lepas tu yang negatif ni masuk dekat sini, wayar ni. Okay, lepas tu kita pergi dekat function generator, tukarkan dia jadi satu. Okay, lepas tu range ni kita tukarkan, buat dia jadi 1K. Okay, lepas tu kita ambil bentuk science rule. Okay, sekarang kita open. Okay, dah on. Kita pergi ke sini, kat sini pula. Samakan dulu. Okay, bila dah sama, pergi ke isi balik. Okay, lepas tu kecil-kecilkan ke sini. Okay, so dapatlah bacaan dia. Okay, itu saja.